cerita kisah yang ke-34, tajuk dia Ana wa hazihi, saya dan dia. Apa cerita ni? Cerita ni menarik. Cerita dia, jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada keturunan Parsi. Jiran dia ni orang Parsi, dan masyhur dia ni seorang chef, pandai masak. Kalau dia masak sedap. Fakana yasna'u maraqan tayyiban. Allah, tengok dia, riwayat ini dibawa oleh Anas. Anas kata apa? An-najaran, seorang jiran, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Farisiyan. Jiran dia ni orang keturunan Parsi. Kana tayyibul maraq. Tayyibu al-maraq, mana dia punya masakan dia sedap. Kalau marak ni kuah. Biasa kalau tempat kita ni benda hak berkuah masyhurnya tom yam. Oh sedap punya tom yam tu, celek mata habis dah. Fasana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia buat makanan ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa jaa yad'uhu, siap makanan, dia jiran dekat rumah. Bila siap makanan dia pun mari, ya Rasulullah, mari kita pergi rumah saya kejap makan. Ke waktu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, wa hadhihi, dia isteri saya ni. Faqala la, saya tak jemput dia, saya nak Rasulullah seorang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la, Nabi kata tidak, aku tak mau pergi, seorang tak mau pergi. Dia pun mari balik, Nabi tak nak pergi. Fa'ada yad'u, dia panggil pula Nabi, ya Rasulullah, marilah rumah saya makan sekejap, balik pula. Nabi kata, wa hazihi, ini isteri aku ni. Qala la, dia kata tak mau panggil, tak nak jemput, nak Rasulullah seorang. Kata Nabi, la. Nabi kata, la, aku tak mau pergi. Summa ada yadum, kali yang ketiga dia panggil, ya Rasulullah, jemput rumah saya. Nabi tanya lagi, wa hazihi, ni isteri aku ni, tinggal seorang dia, aku pergi makan seorang kenyang, dia balik tak? Barulah Parisi tadi pun mengalah. Qala na'am, kali yang ketiga dia berkata, ya Rasulullah, bawa sekali ya, jemput sama-sama. Bila dia bagi tahu begini, faqama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bangun bersama dengan Aisyah, yatadafa'an, berjalan beriringan, hatta ataya manzilahu, sehingga pergi ke rumah jiran tadi. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim dalam Kitabul Ashribah. Jadi apa dia kisah ceritanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan isteri dia. Tiba-tiba orang mari panggil seorang dia, suruh pergi makan. Logik ke tak logik? Munasabah ke tidak? Tak munasabah. Maka kalau orang nak panggil kita, contohnya kita duduk dua orang dengan isteri, orang panggil, Haji, jemput rumah saya. Kita boleh bagi tahu, tuan, saya ada isteri, boleh tak saya bawa sama? Sebab apa? Sebab saya dah janji nak makan dengan dia hari ni, dia nak masak ikan kering pun jemur siap dah. Contoh dah, pucuk paku cari dah, budu dah beli. Takkan saya nak pergi makan gula ayam rumah awak seorang saya, orang perempuan, kita duduk makan ikan kering dengan pucuk paku? Boleh. Ini gambaran ini, dia kata innaha suratun ra'i'atun, suatu gambaran lil usratis sa'idah,
gambaran yang cukup indah bagi sebuah keluarga yang bahagia. Jiran ni mari spontan. Nabi duduk dengan Aisyah, boleh jadi dia duduk siap nak makan, tiba-tiba mari panggil dia seorang. Sekarang juga lainlah kalau dia book awal lagi, 2-3 hari lagi jemput Rasulullah ke rumah saya. Jadi kita bagi tahu awal-awal, kalau awak nak masak untuk seorang je lah, saya ada orang panggil. Ni tak ni, mari panggil sekarang juga, tapi nak panggil seorang, yang seorang lagi tak kena. Maka kita kata tidak kena lagu tu. Kalau nak panggil, panggillah dua-dua. Apakah pengajaran cerita ni? Tanda situ pengajaran cerita ini menarik. Yang pertama, la haraja 'alal mad'u, tidak menjadi kesalahan orang yang dijemput kalau dia buat syarat kepada orang yang panggil dia. Awak nak jemput saya boleh, tapi saya kena pergi seorang lagi. Saya nak bawa isteri saya nak bawa anak saya, ataupun dia buat syarat, nak jemput saya boleh, tapi saya ni ada penyakit darah tinggi, jangan buat daging. Saya ni ada kecil manis, jangan buat gula. Saya ni ada ni. Akhir kali nak makan apa? Minum air sejuk, jawab dia. Dah kecil manis lagi, darah tinggi lagi, banyak pantang. Sekurang-kurangnya kita maklumkanlah, saya ni tak boleh makan daging, boleh makan ikan, boleh maklum. Jadi kalau tuan rumah nak ajak juga, tak apa, insya-Allah saya sediakan. Khas ikan ni kita buat jamuan, kita sembelih lembu seekor, tapi kita beli juga 2 ekor ikan untuk Pak Haji, ustaz yang kita panggil tadi. Dia panggil, para ulama mengatakan la haraja, tidak menjadi masalah kalau orang yang dinyebut itu buat syarat. Tapi jangan cerewet lah. Nak jamu apa? Jamu gula kambing, gula kawah. Dia ni pula bahasa jenis berpantang. Pantang apa? Pantang jumpa. Macam buat kamu semua ni, pantang kau tidak? Pantang apa? Pantang jumpa tak? Daging pun bismillah, ayam pun, ikan, udang, bismillah belaka. Ni dia panggil pantang jumpa lagu ni. Ini bahasa jenis orang yang patah jumpa tapi buat syarat, itu nyanyi lagu tu. Saya nak pergi rumah awak ni, awak buat kenduri, tapi saya punya suka makan udang besar ni, RM50 sekilo. Jangan buat lagu tu, itu menzalim kawan. Tak sedap pergi lah kalau lagu tu kak, banyak masalah kan. Yang kedua, al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia hidup dengan isteri dia. Kata Imam Nawawi, tulis ni. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karih, tak suka al-ikhtisasu bit-ta'am dunaha, panggil dia saja, tak panggil isteri dia. Nak panggil sekali. Wa hadza min jamilil muasyarah, ini menunjukkan bahawa seorang itu duduk baik dengan keluarga. Wa huququs sahbah, hak persahabatan. Ginilah contoh, kita kata kita duduk 2 orang serumah, rumah sewa ke, macam orang muda duduk sepondok tak, tiba-tiba orang panggil kawan ni seorang, kita kena bagi tahu pada orang panggil tu, maaf cik, insya-Allah saya akan hadir jemput awak ni, tapi dalam bilik saya tu ada seorang lagi, saya kena bawa juga dia. Takkan saya balik bibir basah tak, siap dengan gula lagi, dengan ni lagi, kawan tu duduk main Allahu Akbar, roti cicah apa ni, cicah air teh ya. Kita boleh bagi tahu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat tawaduk dia, menerima jemputan orang panggil dia, wa in kana ala ta'amin qalil, walaupun makanan yang sedikit, dia pergi. Ada orang panggil makan apa ni, kaki kambing, Nabi pergi. Itu dia panggil tawaduk. Kambing ni kalau betih dia tak sedap, mana ada isi kan. Tapi kalau paha dia ini orang panggil ni, bahu dia tu sedap. Itu di antara tempat yang paling menarik dalam kambing. Tapi kaki dia apa, betih dia, kaki kambing kecil.
Yang keempat, jawazu aklil maraqi wat tayyibat, harus kita makan makanan yang sedap-sedap. Nabi kita ni sallallahu telah dipanggil oleh Farisi makan rumah dia, dan Farisi ni masyhur dengan ahli masakan. Orang panggil chef sekarang tak? Chef. Chef ni orang hebat lah, masak pandai, makanan dia sedap-sedap. Nabi-nabi tak kata, oh maaf lah Farisi, saya ni zuhud, saya tak makan sedap-sedap. Qala ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan untuk kita. Kita boleh pakai baju cantik, kopiah comel, kereta cantik, tak ada masalah. Wat tayyibati minar rizqi, dan rezeki yang baik. Surah Al-A'raf ayat 32.